Hello, wahai peminat Kokusatsu tema dinosaur atau yang minat Korea tapi sudah becit, apa khabar? Hari ini saya nak tunjukkan, saya nak bahas Kokusatsu yang saya dah baru ingat. Namanya Almosaurus. Almosaurus ni berasal dari Korea Selatan, bukan Korea Barat atau Korea Timur ya. Korea Selatan. Ya. Yang ini pula pernah diadaptasi katanya oleh Disney SD. Ya. Lepas tu saya cek ya ke diadaptasi. Lepas cek ya memang diadaptasi. Yang apa bezanya? Yang bezanya cuba helmetnya saja. Kalau helmet besi Korea Selatan, helmetnya wajah dia tak ada lensa mata. Mata mereka terdedah. Dari kalau adaptasi daripada Disney XD, mata mereka pakai lensa mata. Ya, mereka pakai lensa macam Power Rangers. Almosaurus ni. Ya, ini Almosaurus macam bersaing dengan Power Rangers. Ya, tapi namanya tetap sama, Almosaurus. Ya, Almosaurus. Almosaurus di Korea Selatan, yang di Amerika. Apalah, dua-dua nama sama. Bikin bingung saja orang. Ya, Almosaurus. Apa bezanya dengan sejarah? Sejarahnya ialah dinosaur pupus dengan batu meteor. Bezanya ini mereka tak pupus dengan batu meteor. Mereka dicolek, yang dinosaur dicipta oleh yang tinggal seekor T-Rex yang bertukar jadi saintis yang menciptakan perisai yang muncul manusia. Yang saya tak pastilah manusia yang cerita ni alien ataupun manusia diciptakan oleh T-Rex. Kalau pendapat anda apa? Kalau pendapat saya lah, dinosaur ni tak ada katanya dalam cerita Nabi Muhammad, tapi katanya dinosaur ni hidup di zaman Azazel, bukan zaman Nabi Adam. Ya, saya tak tahulah zaman mana, zaman Azazel atau zaman Nabi Adam. Yang saya tahu kalimahnya, ceritanya Azazel dicapakkan ke bumi, yang Nabi Adam dicapak ke bumi bersama haiwan. Tak tahulah betul ke tak. Itu saya buat kajian sendiri, buatlah kajian anda. Saya bukan ulama, saya cuba pekaji sahaja. Okey, sekarang fokus pada Kokusatsu ni. Ni Malaysia tak pernah buat cerita tentang dinosaur. Pasal apa? Ya, Malaysia ni tak fokus pasal duit. Hanya fokus buat drama yang tak fikir tentang masa depan anak-anak muda. Ya, sebab kalau tak fikir masa depan anak-anak muda, habis banyak dah kes-kes macam ni. Bayilah tu lah ni, banyak sangat kes. Ya. Untung negara kita ni beragama Islam. Tahulah kita ni negara Islam. Tapi jangan fokus pada drama percintaan. Fokuslah pada drama tak apalah. Kalau cakap pun bukan anda faham. Okey, sekarang fokus pada Kokusatsu. Ini punya cerita Kokusatsu ni, Almosaurus ni, ya, ada dua besi lah. Besi Amerika dengan besi Jepun. Besi Korea Selatan yang besi Amerika. Ya, Korea Selatan yang Amerika. Katanya Amerika akan mula adaptasi. Katanya Disney akan adaptasi daripada Korea Selatan. Katanya Saban juga akan adaptasi dari Korea Selatan. Adakah betul? Kalau saya tahu Kokusatsu Korea Selatan banyak. Kokusatsu Cina pun banyak. Kenapa tak ada yang adaptasi? Kak tahu kok tanya saya. Ya, itu anda buatlah sendiri. Saya cari maklumat bukan cukup tahu. Ya, Almosaurus ni, ya, saya dah tengok dah Almosaurus ni. Bagus ceritanya. Yang mana tengok? Besi Korea ke besi Amerika? Besi Korea yang dua-duanya. Kalau tengok helmet Korea Selatan, biasa-biasa je. Kalau helmet besi Amerika bagus. Tahu tak apa yang kelakar? Ya, yang buat cerita ni daripada yang adaptasi Super Sentai yang tema dinosaur tu. Ya, mereka terkejut yang tema dinosaur lebih untung. Ya, itu nak bagi tahu. Tema dinosaur lebih untung daripada reality. Ya, fantasi dinosaur atau naga memang untung. Ya. Ada yang kata ni punya cerita ni memang lebih bagus lah. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng. Okey, sila komen kalau pendapat anda berbeza-beza tentang dinosaur. Yang bilakah Malaysia akan buat Kokusatsu dinosaur? Tak tahu kok tanya saya. Okeylah, semoga itu terjadi satu hari nantilah.
Semoga satu hari nanti Malaysia akan adaptasi Kokusatsu. Maksudnya semoga Malaysia akan buat Kokusatsu bertema dinosaur. Yang berhentilah adaptasi novel yang tak jelas pasal percintaan ke apa. Maksud baik percintaan. Saya tak suka novel percintaan atau novel yang simpati pada orang bunuh diri. Dalam semua agama, bunuh diri itu dilarang. Ya, jadi selagi saya orang tak kuat mental ni harusnya dapat ahli terapi, bukan bunuh diri. Ya, patutnya mereka jumpa ahli terapi, bukannya jumpa orang yang tak betul macam ahli keluarga yang salah, ibu yang salah, kawan yang salah, ataupun jumpa ahli terapi yang betul. Jangan jumpa orang yang salah macam ya, orang yang tak belajar tentang hati atau emosi. Ya, kadang-kadang kita kena fokus kepada otak daripada hati. Tak tahulah apa maksud tu. Saya pun tak tahulah maksudnya. Orang yang ada hati selalu kata awan tangis, hujan adalah tangisan awan langit. Itu kata orang lah, kata orang berhati. Tapi saya tak faham sebab saya jarang fikir guna hati. Sebab saya fikir guna hati, dia fikir bumi ni menangis. Padahal itu kan kalimah Allah. Allah turunkan langit, Allah cipta bumi kan langit. Itulah rahmat yang Allah berikan. Okey, sekarang fokus pada Kokusatsu Dinosaur ni. Ini diadaptasi oleh Disney. Ya, dulu Disney pernah bekerjasama beli hak cipta Power Rangers. Ya, pernah beli hak Power Rangers yang terus buat inilah. Okey lah, kalau anda nak buat Kokusatsu, pastikan tema dinosaur. Yang janganlah letak simbol dekat dada macam tu. Okey, letak macam dekat bahagian jantung ke apa. Okey lah, semoga satu hari saya akan buat Kokusatsu saya sendiri. Ya, amin lah, semoga berjaya. Tolonglah doakan saya berjaya satu hari nanti. Sebab saya dah tak tahu nak kerja apa. Ni semoga satu hari nanti Kedah adalah studio apa. Studio yang ada CGI ke apa. Studio yang ada itu ke apa. Studio yang maju ke apa. Harap majulah. Amin lah. Semoga saya dapat keuntungan sikit-sikit lah. Semoga saya Kedah ni ada studio lah dekat daerah Padang Terap ni. Ya, daerah Padang Terap ni tak ada studio filem. Saya nak buat Kokusatsu yang macam ni tak ada duit. Okey, Amosaurus ni dah tengok dah. Anda boleh lihat sendiri Amosaurus ni. Memang ceritanya bagus lah. Untuk ceritanya anda boleh lihat sendirilah. Untuk tu jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng Yang jangan lupa gosok gigi anda. Ya, pastikan gigi putih. Jangan macam T-Rex, tak gosok gigi sebab makan daging. Ya. Gosok gigi. Jangan bagi macam T-Rex. Okey lah. Untuk tu anda yang pandai Kokusatsu ni, yang pandai CGI ni, yang pandai edit ni, kenapa tak banyak orang yang bekerjasama dengan syarikat mainan daripada China atau Jepun. Kalau tak boleh serius buat duit. ESO ni macam tak serius buat duit. Ya, saya tengok mereka terlalu fokus pada lawak komedi. Ya, sampai orang Malaysia pun selalu bully orang sampai orang tu bunuh diri. Dah tahu orang tu berhati, tahu juga apa tah ni, ESO ni, yang syarikat-syarikat TV lain. Aduh hai, komedi. Makin lama makin pembuli juga. Memanglah bully pukul tu salah, tapi bully menghina tu juga salah. Apatah lagi tak banyak orang kat Malaysia ni kuat mental. Apatah lagi agama mereka tak banyak yang belajar agama. Walaupun pihak kerajaan dah beri jadi suar pada pelajar kelas pondok. Itu saya dengar lah. Okey, untuk cerita ni Kokusatsu ni jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng. Okey, semoga nanti Malaysia akan buat Kokusatsu sendiri. Ya, semoga Kokusatsu Malaysia maju. Amin.